Sihat. So hari ni kita nak sambung surah Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita nak tengok ayat yang ke-6 daripada siri surah Fatihah ni. Ayat yang ke-5 tempoh hari adalah gabungan antara Allah dan makhluk, Allah dan kita. Iyyaka untuk Allah, na'budu kita yang mahu menyembah, wa iyyaka kembali pada Allah, nasta'in kita yang mahu minta bantuan, mahu minta pertolongan. Bila diakhiri dengan bantuan dan pertolongan ni, sebenarnya ada banyak benda yang kita nak. Ada banyak list yang kita mahu ketengahkan. Kalaulah tempoh hari munajat Arafah tu, peluang diberikan kepada manusia, terutamanya yang berada di Arafah, untuk memohon, berdoa pada Allah sepanjang tempoh daripada zuhur sampai ke maghrib. Daripada zuhur sampai ke maghrib. Rasa-rasanya tu berapa lama tu? Tempoh berdoa dari zuhur sampai maghrib. Lama. Lama. Tu berapa jam tu? Kan, katalah zuhur pukul 1. Maghrib pukul 6, pukul 7. Dan sepanjang itu kita berdoa. Berapa banyak doa yang kita boleh pohon, yang kita minta sungguh-sungguh pada Tuhan? Kan? Itu yang kadang-kala orang nak pergi haji ni, dia siap-siap bagi tahu pada kawan-kawan, siapa yang nak submit doa, WhatsApp. Tak pun email, doa, nanti aku mintakan dekat Arafah. Kenapa sampai macam tu? Sebab dia rasa kalau dia berdoa untuk peribadi dia, cukup sekadar apa yang dia nak, lepas tu habis. Habis idea nak minta apa. Ni masih dalam perbincangan nasta'in. Kita habis idea nak minta apa. Sedangkan tempoh masa berdoa tu daripada zuhur sampai maghrib. Berapa jam? Letaklah 5 jam. Pernah kita doa 5 jam straight pada Tuhan? Atau paling lama kita berdoa lepas baca Yasin tu. Doa tahlil. Itu pun berapa? 10 minit, 20 minit. Dan itu pun lenguh dah tangan-tangan ni. Apa yang kita minta pada Tuhan? Apa yang kita doa pada Tuhan? Lalu bila kita tak faham tentang apa yang perlu kita minta, maka kita hanya meneka-neka, ini kod yang aku perlu, ini kod yang aku nak. Kan? Maka rupanya berdoa di Arafah. Berdoa di Arafah. Perkara pertama yang kita perlu sedar, bahawa itulah pertemuan. Pertemuan antara hamba dengan Tuhan. Pertemuan antara hamba dengan Tuhan, dan Allah sendiri declare dia mahu dengar doa-doa kita. Terutamanya masa dan tempat tertentu. Ada ulama buat perbandingan antara 10 malam terakhir Ramadan dengan 10 hari pertama Zulhijjah. 10 malam terakhir kita diberi kesempatan malam Lailatul Qadar. Lebih baik dari 1000 bulan. Dan waktu itu
Aisyah bertanya pada Nabi SAW, kalau kami berkesempatan bertemu dengan malam tu, apa perlu kami buat? Nabi kata, banyakkan berdoa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan Nabi minta Aisyah banyak berdoa. Sebab Aisyah wanita ni tak semua keadaan, tak semua masa dia boleh beribadah. Macam lelaki boleh solat, boleh baca Quran. Ada masa-masanya mereka hanya mampu berdoa. Maka Nabi sarankan pada Aisyah banyakkan doa. So itu nasihat kepada kaum wanita. Untuk lelaki, solat, baca Quran. Dan malam Lailatul Qadar tidak ditentukan pada malam bila. Berbeza dengan hari Arafah, ada waktu tertentu, tempat tertentu dan tempoh masa. Dan kalaupun kita kumpul doa kawan-kawan kita, letaklah 20 orang, 30 orang. Paling tinggi kita berdoa, tuan-puan, itu berapa muka surat tu? Paling tinggi kita berdoa tu. Hanya sekitar berapa? Kalau 20 muka surat, kita baca doa-doa ni, 20 muka surat, berapa lama? Setengah jam? 45 minit? 1 jam? Dan tempoh masa yang Allah beri untuk kita berdoa, daripada zuhur pukul 1, sampailah maghrib pukul 6, pukul 7. Sekitar 6-7 jam. Habis baki 5 jam, 6 jam tu kita buat apa? Katalah kita berdoa 2 jam. Baki 4 jam tu, yang ada orang duduk. Dia mengajilah dia. Sedangkan ngaji, baca Quran bukan jadi tuntutan waktu tu. Tuntutan waktu tu berdoa. Solatlah dia. Tuntutan waktu tu bukan solat, berdoa. Kadang ada yang borak-borak. Tuntutan waktu tu baca doa, berdoa, minta. Lalu apa yang perlu kita minta? Maka kalau kita baca ayat daripada surah Baqarah, bosan juga nak doa lama-lama, Ustaz, penat. Sebab kita tak faham cara nak buat. Kalau dulu, kan orang-orang Quraisy ni, mereka juga meneruskan ibadah haji seperti mana yang dibuat oleh leluhur kita, Nabi Ibrahim. Tapi dengan mereka mengubah di sana sini tentang haji itu. Dan mereka juga ada berkumpul, siri berkumpul, dan waktu berkumpul tu mereka sebut apa? Mereka berbangga tentang keluarga dan keturunan mereka. Saya anak si fulan, jasa kami pada masyarakat begini-begini. Dia suka sebut siapa dia. Dia suka show off tentang siapa dia. Dan surah Baqarah ayat 198 hingga 200. Allah nyatakan bahawa kalau kamu begitu suka sebut tentang siapa kamu, might as well kamu sebut tentang favor yang kamu pernah dapat daripada Tuhan. Maka munajat kita perlu bermula daripada kita mula hidup. Munajat itu perlu bermula daripada kita mula hidup. Daripada baby. Kita pernah lemah. Kita pernah lalui saat bahasa yang kita guna untuk apa jua benda ialah menangis. Kenapa bila dah besar ni nak menangis depan Tuhan, susahnya bukan main. Kita pernah jadi anak kecil, baby. Lapar kita nangis, sejuk kita nangis, sakit perut kita nangis. Tapi bila besar, bila kita doa menangis, orang kata kita gembeng. Sedangkan dulu kita minta sesuatu hanya dengan menggunakan tangisan, air mata. Nangis. Waktu kita baby itu apa yang kita mampu buat? Kenang balik favor yang Allah beri pada kita.
nikmat-nikmat besar yang Allah beri pada kita. Besar dan kecil yang Allah beri pada kita. Kenang nikmat itu. Waktu kita kanak-kanak. Ya Allah, aku dulu pernah curi rambutan. Main lastik-lastik dekat kampung. Ada mangga orang tu. Aku curi, ya Allah. Kenang balik perjalanan hidup kita. Daripada satu peringkat ke satu peringkat. Daripada satu sisi ke satu sisi. Daripada awal mula kita hidup. Sampailah kita diberi peluang untuk pijak kaki di Arafah. Allah yang beri kecukupan. Allah yang beri kita kuota. Allah beri kita rezeki. Allah beri kita duit. Kita boleh berdiri di situ, angkat tangan mohon. Sedangkan jutaan manusia lain yang hidup, yang mati, bilion manusia, ada yang tak dijemput ke situ. Waktu kita kanak-kanak, waktu kita remaja, sedang kita mencari hala tuju, aku ni nak jadi apa? Ikut kawan ke sana kemari. Bentak-bentak mak bapak. Mudahnya kita lupa semua tu. Ada tak waktu tu kita doa sungguh-sungguh, ya Allah ampunkan dosaku yang ini. Ampunkan dosaku yang ini. Atau kita rasa, penatlah berdoa, nantilah lain kali. Kita belanja puluh ribu untuk ke situ. Dan dalam pada kita korban harta untuk ke situ, perjalanan jauh, suasana yang panas. Di bawah terik matahari. Hanya semata-mata kita mahu minta pada Tuhan, itu pun kita rasa penat dan malas. Wow. Menakjubkan manusia ni. Tu nasta'in. Ya Allah, kami mohon pertolongan. Lepas tu saban waktu bila tiba musim cinta Rasul. Bila tiba musim cinta Rasul, kita pun mula berselawat. Lalu kita nangis-nangis, rindu pada Nabi. Sedangkan doa Nabi di Arafah, kita tak pernah pun tahu. Tak pernah ambil tahu. Apa yang Nabi doakan waktu Arafah? Dan apa khutbah Nabi? Khutbah terakhir Nabi. Nabi suruh berhati-hati perkara yang kecil. Sebab syaitan sudah berputus asa dengan perkara yang besar. Oh. So, munajat di Arafah tu satu kali peluang seumur hidup. Bagi orang-orang marhain macam kita ni, yang diberi kemampuan waktu itu, maka gunakanlah kesempatan itu berdoa sungguh-sungguh. Kenapa kita perlu jeopardize? Kenapa kita perlu menawarkan hak eksklusif kita untuk minta pada Allah dengan kita bawa kehendak orang lain dulu. Bila kita kenang balik daripada kecil hidup kita, 5 jam tak cukup. Terutama setiap hari yang kita lalui. Ya Allah, tahun 2025 ni, ya Allah. Hati aku tak pernah tenang bila baca berita-berita yang aku dengar. Ya Allah, aku mau dapat hati yang tenang untuk kembali pada Engkau. Tapi bila hati tak tenang, terikut-ikut dengan apa kata netizen, selama ni aku gagal, ya Allah. Kan? Monolog kita, aduan kita pada Tuhan, 5 jam untuk seluruh usia kita takkan cukup. Tapi sebab kita tak faham,
cara untuk minta. Maka akhirnya kita menganggap doa tu seperti doa lepas sembahyang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan lebih malang, kita lebihkan mohon untuk dunia berbanding akhirat. Sebab ayat dalam ayat surah Baqarah tu 198, 200 ayat di bawah-bawah tu Allah ada tegur tentang wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sebahagian daripada manusia ada yang kata, wahai Tuhan, aku mahu dunia. Dan Allah kata, dia tak dapat akhirat sedikit pun. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia bawa urusan dunia yang rendah, yang kecil, yang sementara ini, minta, ya Allah aku nak supaya apa yang aku minta, projek kerajaan yang aku minta ni dapat. Benda tu sangat sementara, sangat rendah, sangat kecil. Itu yang dia minta dekat Arafah. Dan psikologi orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Psikologi orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Hubungan dia dengan Tuhan adalah semata-mata mahu rezeki. Dia tak mahu keampunan, dia tak mahu perlindungan, dia tak mahu keselesaan, dia tak mahu kasih sayang daripada Tuhan. Yang dia nak rezeki. Sebab tu bila rezeki dia diusik, kepentingan dia diusik, dia cepat-cepat kembali pada Tuhan. Ya Allah, baru taubat. Minta. Dan minta rezeki pada Tuhan ni sungguh-sungguh. Dia tak peduli pasal hisab, tak peduli pasal mahsyar, tak peduli pasal kebangkitan. Tak. Malah setelah Allah selamatkan dia, keluarkan dia daripada kesempitan hidup tu, pijak kaki ke masjid pun tak. Kan? Dan benda ni bukan kita tak pernah nampak depan mata. Nampak. Bila ditanya, ini hidup aku, tak payah kacau. Begitu manusia. Bila Allah beri peluang untuk minta dengan guna modal yang sama, masa yang sama, tempat yang sama, tinggal lagi kita tahu tak nak minta apa. Gitu. Okey. Kita masuk ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. So, dalam banyak-banyak permohonan, permintaan kita, ya, kalau lelaki ni dia tak ada minta lain. Allah dah listkan permintaan, keinginan lelaki ni. Dalam surah Nisa, Allah listkan permintaan pertama lelaki wanita. Kedua tentang harta. Lepas tu tentang kereta. Tentang kebun-kebun. Tu ada list permintaan lelaki. Sebab Allah sangat tahu tentang lelaki. Tapi bab wanita, Allah tak pernah beritahu apa keinginan, kehendak wanita ni. Sebab apa yang wanita nak tak sama dengan apa yang lelaki nak. Dan setiap wanita, dia ada berbeza kepentingan. Setiap wanita ni, dia ada berbeza kepentingan. Tak sama dengan lelaki. Sebab tu tak pernah Allah sebut tentang apa yang bakal wanita dapat dalam syurga. It's a surprise. Kalau lelaki, clear cut. Dia nak bidadari. Dah. Itu je. So Allah paling tahu lelaki nak apa. So, dalam banyak-banyak permohonan, list permohonan kita, wa iyyaka nasta'in, hanya pada engkau kami mohon. Kerana terlalu banyak, kadang-kadang kita susah nak pilih apa. Maka Allah minta, Allah sendiri
minta kita supaya minta satu benda ni. Ihdina, tunjuk kami. Dalam banyak-banyak permohonan, Allah nak kita minta satu benda yang paling utama, paling top permintaan kita apa? Tunjuk kami. Kami minta hidayah. Kami minta huda, bimbingan. Dan bimbingan ni, huda ni maksudnya bimbing sampai ke tujuan tu. Punyalah Allah suruh kita minta, punya pentinglah huda ni. Allah suruh kita minta dalam bentuk. Kita perintah Allah, tunjuk kami. Ihdina ni fi'il amar. Kita perintah Allah, suruh tunjuk kita. Dia bukan dalam bentuk, wahai Tuhan, kurniakan kami hidayah. Wahai Tuhan, berikan kami hidayah. Tak. Tapi dalam bentuk arahan. Sebab sangat penting, kita sangat perlu berbanding benda-benda lain. Tapi kerana tak faham, kita lebih dahulukan permintaan lain berbanding huda. Malah punyalah penting. Ayat ini wajib dibaca 17 kali sehari semalam. Permintaan ini Allah jadikan wajib untuk kita minta. Ini bukan main-main. Petunjuk bukan main-main. Petunjuk is a must. Huda. Petunjuk. Tanpa petunjuk, hidup kita caca merba. Tanpa petunjuk, hidup kita compang perenang. Compang perenang ni bahasa Jawa. Kita tak keruan tanpa petunjuk. Contoh mudah, petunjuk. Contoh mudah. Ni pagi ni kita siap-siap nak pergi kerja. Kan, 7.30. Ada yang hantar anak. Kan, pukul 4 tadi kita bangun. Lepas habis settle, kita mandi semua. Buka cupboard. Nak pilih baju. Tanpa petunjuk, kita boleh duduk kat situ 2 jam pilih baju. Mana baju nak pakai? Kalau tanpa tujuan, mana baju nak pakai? Yang ini macam tak match yang ni macam tak match yang ni. Tanpa panduan. Maka apa pun yang kita pilih tanpa panduan daripada Tuhan, dia akan membawa kepada penyesalan. Kenapa aku tak pakai yang tu? Kenapa aku tak pilih yang tu? Dia akan bawa kepada penyesalan. Berbanding petunjuk daripada Tuhan akan bawa kita ke syurga. Kan lazim penceramah ni, bila dia nak mulakan kuliah, dia mulakan dengan Alhamdulillahillazi hadana. Saya selalunya, bila saya nak mulakan sesuatu, kuliah, saya akan doa. Segala puji bagi Allah yang telah beri kami petunjuk. Hadana lihada. Doa itu adalah perkataan ahli syurga. Pernyataan syukur ahli syurga kepada Allah sebab pandu mereka masuk ke dalam syurga. Alhamdulillah alladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah pandu kami sampai ke sini. Sampai kaki kami menjejak ke syurga. Wa ma kunna linahtadiya. Dan tak mungkin kami dapat petunjuk. Laula an hadanallah. Kalau bukan Allah yang beri petunjuk. Tak mungkin kami sampai boleh jejak kaki ke syurga ni. Kalau bukan kerana Allah tunjuk. So, mahu masuk syurga, kita perlu pada hudan ini, hidayah. Dan itulah permintaan paling unggul yang kita perlu minta pada Tuhan. Ya Allah, beri aku petunjuk. Ya Allah, beri aku petunjuk. Berapa banyak masalah yang kita hadapi sehari-hari. Ada tak kita minta, Ya Allah, tunjuk aku apa nak buat. Ya Allah, tunjuk aku apa nak buat. Terutamanya, hari-hari kita perlu buat keputusan. Nak buat sarapan apa, nak masak apa tengah hari nanti, malam nanti nak makan apa. Dan lazimnya itulah bentuk perbualan-perbualan yang menjadi punca perbalahan. Kan suami tanya, yang nak makan mana? Ikut abang lah. Kenapa? Kenapa wanita, dia
dia suka beri jawapan begitu. Ikut abang lah. Kerana yang sepatutnya buat keputusan ialah lelaki. Suami. Ketua dia perlu buat keputusan. Dan nak buat keputusan bukan mudah. Terutamanya benda yang menjadi kebiasaan. Benda yang lazim. Nak makan apa? Dan itu juga tanda wanita begitu menghormati suami. Dia kata ikut abang lah. Abang kena decide. So, cara lelaki decide, dia perlu ambil kira kehendak ramai. Nak buat keputusan. Dan yang paling faham tentang kehendak semua manusia ni siapa? Allah. Tanyalah Allah. Ya Allah, aku tak tahu nak buat keputusan macam mana ni. Tunjuk aku, ya Allah. Ihdina. Tunjuk kami, ya Allah. Ada tak kita babitkan Allah dalam kita buat keputusan? Atau kita rasa, ini tak ada kaitan dengan agama. Ini tak ada kaitan dengan Tuhan. Aku cuma nak pilih makan. Rezeki itu pun Allah yang beri. Kan? Itu sekecil-kecil keputusan nak pilih makan apa, nak makan kat mana. Lagi-lagi bila ada keputusan besar nak dibuat. Aku perlu potong tak kereta kat depan ni? Aku tengah bawa 16 nyawa kat belakang. Waktu sebelum naik kenderaan tu ada tak berdoa, ya Allah, berikan aku kesempatan kuasa untuk mengawal kenderaan ini. Wa ma kan Rabbana sakhkhara lana hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin. Wahai Tuhan, berikan aku kekuatan untuk mengawal kenderaan ini. Yang berikan kekuatan tu Allah. Ada tak minta? Ada tak minta petunjuk? Setiap saat sebenarnya kita perlu pada petunjuk tu. Satu surah ni dimulakan dengan Bismillah. Dengan nama Allah. Nak tunjuk betapa akrab, rapatnya, keperluan, keakraban, rapatnya kita dengan Tuhan. Kan ada doa kita. Ya Allah, wala takilna ala anfusina tarfata ain. Janganlah engkau biarkan kami buat keputusan sendiri walau sekelip mata. Jangan biarkan kami tanpa panduan, bantuan daripadamu walau sekelip mata. Mudah sangat untuk Allah tarik nikmat daripada kita. Mudah sangat Allah tarik rahmat dia daripada kita. Sedang-sedang bercakap, tergigit lidah. Kan lidah kita dengan gigi ni selalu bersimpang siur, berselang-seli. Tiba-tiba tergigit lidah. Itu kan ingatan daripada Tuhan. Kau ingat tak Tuhan yang memberikan perlindungan pada lidah agar tak tergigit? Dan pun tergigit begitu, kalau tanpa kawalan, lidah boleh putus. Pernah dengar penyakit kancing gigi? Kalau tak dirawat, lidah boleh putus. Kan? Dahsyat tuan-puan. Itu baru kalimah ihdina tu. Tunjuk kami, tunjuk kami. Pandulah kami. Kami ni perlu panduan. Lelaki yang memandu ni, dia perlu panduan daripada Tuhan. Wanita yang dipandu, yang dibantu, perlu panduan daripada Tuhan. Sebab akhirnya bila kita buat keputusan, tanpa minta panduan pada Tuhan, kita sendiri akan susah. Sukar. Susah. Pening. Rungsing. Dan dibawa kepada pergaduhan. Pertikaman lidah. Pertembungan dalam rumah tangga. Awak ni pandai-pandai awak lah. Asyik saya je. Di situlah syaitan akan bisik dan masuk campur. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Tanpa panduan daripada Tuhan. Panduan dari Tuhan
Bukan sekadar dia bawa daripada point A ke point B. Tetapi Allah bekalkan juga bentuk perlindungan, bentuk keampunan, bentuk ketenangan sepanjang jalan. Tak nak ke? Dia nak. Maka dalam banyak-banyak permohonan paling utama yang Allah ajar pada kita, yang sangat penting dan krusial untuk hidup kita ialah panduan. Ihdina. Dan panduan ini ialah kita minta dibimbing, dipegang tangan, dibimbing biar sampai ke tujuan. Dan permohonan ini perlu dibuat dengan penuh harap. Gitu. Kemudian As-sirat. As-sirat. Oh, by the way, bimbingan yang kita minta daripada Tuhan bukan one off. Sepanjang jalan dan berterusan. Sepanjang jalan dan berterusan. Ada je kalau kita tanya, bang, nak ke Masjid Negara macam mana bang? Abang ikut Max. Lepas tu, ikut je Max. Dah lah kabur. Separuh jalan je dia tunjuk. Kan? Kalau kita ikut Waze tu, pasang Waze sampai ke tujuan, kita akan ikut dan dia pandu setiap simpang. Kita mahu yang macam tu. Dina tu begitu. Kita mahu sepanjang jalan. Berterusan. Okay, next. Sirat. Sirat. Satu perkataan yang dia dibina dalam bentuk singular. Sirat ni singular. Dan sirat dia tak ada dalam bentuk plural, tak ada. Perkataan dalam bahasa Arab ni dia boleh dibina, ada singular, ada plural. Kan? Dia ada sorang-sorang dia ada dalam bentuk banyak. Tapi sirat, dia tak ada dalam bentuk banyak tu. Tak ada dalam bentuk jamak. Tak ada dalam bentuk plural. Maksudnya, jalan ini, jalan tu satu-satunya jalan dan tak ada jalan lain. Itu sirat. Kebenaran itu satu, dia bukan banyak versi. Kan? Sebab ada orang berpendapat, kebenaran tu subjektif. Dia tak ada kebenaran tunggal. Absolute truth. Tidak. Quran ni kebenaran tunggal. Allah tu kebenaran tunggal. Dan kebenaran hanya datang dari Allah. Macam mana dia boleh kata, kebenaran itu subjektif? Tak. So, sirat ialah satu jalan yang lurus dan jalan sirat ini dia punya atribut, sifat dia luas, lurus dan jelas. Luas, lurus dan jelas. Itu sirat. Satu jalan yang luas dan lurus. Tapi menariknya, sirat lurus, mustaqim juga lurus. So, ihdinas siratal mustaqim, literally, maksud dia, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. 2 kali lurus. So, kalau translation tu, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu baru ihdinas sirat. Belum lagi maksud mustaqim. Sebab sirat bukan bermaksud jalan. Sirat, jalan yang lurus. Jeng. So, macam mana nak faham ayat ni? Sirat tu sendiri dah lurus. Dia juga bagai pedang. Lurusnya tu bagai pedang, sirat.
Lagi satu. Tentang sirat ni. Tentang sirat. Tahukah anda bahawa Iblis pernah bersumpah bahawa dia akan duduk atas jalan yang lurus ini untuk menjadikan kita menyimpang. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Itu dalam surah A'raf. Aku akan duduk dan pastikan mereka tergelincir daripada jalan yang lurus ni. So, gambarannya kita ada jalan yang lurus. Kita ada jalan yang lurus. Kita sedang melalui jalan itu. Kita sedang melalui jalan tu. Dan sepanjang jalan, ada risiko iblis yang duduk dan nak halang kita. Ini realiti sirat ni. Dan kalau ada iblis duduk di situ, perlu tak kita kepada bimbingan, panduan dari Tuhan? Sangat perlu. Sebab tu, ihdina dalam bentuk fi'il amar. Kita mengarahkan. Sebab kita sangat desperate perlu kepada bimbingan petunjuk. Satu, tak ada orang berani kata, aku sudah berada atas jalan yang lurus. Walid je berani kot sebut begitu. Jalan yang lurus tu perlu dapat bimbingan. Kerana ada iblis di situ. Tu sirat. Jalan yang lurus. Apa lagi tentang sirat? Bila sebut tentang jalan, dia berkait rapat. Dia punya sifat ialah tindakan, perlu bergerak. Kan, bila sebut jalan, dia adalah movement dan pergerakan. Maka orang yang tak bergerak, tak berubah, tak bergerak, tak usahakan sesuatu, dia tidak berjalan. Agama ini kita perlu berubah, usahakan sesuatu. Daripada tak pandai, mula merangkak untuk jadi pandai. Tak pandai baca Quran, mulalah belajar, ambil tahu dan baca. Itulah maksud bergerak. Dan pergerakan ini, setiap manusia dia ada pace tersendiri. Dia ada kelajuan tersendiri. Maka setiap manusia dia tahu kelajuan dia. Kelajuan saya mungkin macam siput. Ada orang lajunya macam kura-kura. Ada orang lajunya macam arnab. Ada orang lajunya macam citah. Ada orang mungkin kayuh basikal, man-man. Yang penting sampai. Ada orang suka bawa motorbot. Ada yang suka bawa superbike. Tapi yang penting tetap bergerak dan berjalan. Maka ketika kita nampak manusia yang nampak macam tak bergerak, sangka baik pada dia. Mungkin hati dia sudah berubah. Mungkin dia dalam proses mendengar. Mungkin dia baru dalam proses mahu menimbang-nimbang. Jangan kita sangka buruk. Engkau memang tak suka dengar ceramah-ceramah macam ni. Engkau memang tak suka dengar kalau macam ni. Hati dah jadi kelam. Tak. Allah tidak suruh kita menilai orang lain. Allah suruh kita tengok diri kita. Aku bergerak tak? Satu benda paling bagus untuk manusia ialah, menurut sabdaan Nabi, manusia yang lebih baik kehidupan dia berbanding semalam. Sebab sentiasa bergerak. Dia bukan banding dengan jiran sebelah rumah. Dia sembahyang tahajud. Aku pun sembahyang tahajud. Tak, bukan buat perbandingan begitu. Perbandingan yang kita perlu buat ialah dengan diri kita semalam. Aku semalam jadi apa? Hari ini jadi apa? Gitu. Itu maksud sirat. Ya Allah, tunjuklah aku untuk berjalan. Tunjuklah aku. Aku kadang tak tahu nak buat keputusan apa. Sama macam tadi, nak berdoa dekat Arafah. Aku tak tahu nak doa apa. Dah habis dah. Habis silibus untuk aku berdoa. Maka nak dapatkan petunjuk tu, bacalah Quran. ChatGPT kan ada.
Tanya je. Hai, ChatGPT, listkan ayat-ayat berkaitan dengan haji dalam Quran. Aku nak study. Maka dia keluarkan ayat-ayat tu. Kadang bengong juga. Tak boleh percaya. Kita kena double check. Keluarkan ayat ni. Suruh dia explain ni ayat tentang apa ni. Explain detail, deep sikit. Benda yang jarang orang kupas. Aku nak faham. Dan lazimnya, kita gunakan teknologi ni untuk apa? Untuk kebaikan akhirat kita atau sekadar mahu tahu resepi apa Khairul Amin buat bulan ni? Janganlah gitu. Hidup ni jauh lagi tuan-puan. Akhirat tu lama. Masa yang kita bakal lalu itu lama. Setakat kita baru hidup 40, 50, 60 tahun ini singkat sangat. Tapi begitu kalau kita ambil manfaat dalam kehidupan yang sikit dan singkat ini, dia punya kesan long term, jangka masa panjang ni, So, sirat. Kemudian mustaqim. Lurus. Mustaqim. Lurus. Mustaqim, dia ada banyak dimensi kita boleh lihat. Pertamanya daripada kata akar qama. Qama ni berdiri. Berdiri. Qama. So, bila dia menggunakan kata akar berdiri, jalan yang kita lalu ini, dia lurus tapi bukan lurus straight. Bukan lurus mendatar. Dia lurus ke atas. Ascending. So, jalan ini semakin sukar. Macam kita daki Gunung Kinabalu, kalau tak ada, apa nama dia tu? Yang porter bawa malim gunung. Kalau tak ada malim gunung tu, dengan dia bagi semangat, sikit lagi, jauh lagi ke bos. Sikit lagi depan situ saya, anda habis ni satu batang rokok. Sikit lagi tu. Dengan dia bagi semangat macam tu, kita akan terus menapak satu. Jalan kita lalu ini semakin meningkat, semakin naik. Iman kita tak sama waktu kita darjah 5 dulu dengan sekarang. Dan bila iman semakin tinggi, godaan syaitan semakin tinggi. Dan bila jalan ini semakin menaik, risiko untuk jatuh semakin tinggi. Kan, risiko untuk jatuh semakin tinggi. Perlu tak kita pada panduan? Super important. So, jalan semakin naik. Ibadah kita semakin banyak. Sedekah kita makin banyak. Hari-hari kita bersedekah, accumulate. Pahala semakin banyak. Dan kalau kita tak dipandu, setelah kita banyak bersedekah, banyak kumpul pahala, tak dipandu, mulut mengungkit. Hati jadi tak reda. Hati menyesal. Menyesal aku sedekah pada engkau dulu. Kau memang jenis lupa daratan. Kenang balik perbualan orang-orang tua. Sering bernostalgia, aku dulu ada anak angkat. Separuh daripada badan dia membesar dekat rumah aku bagi makan. Tapi bila dah berjaya, dia lupa aku. Itu mengungkit. Mengungkit membatalkan sedekah. Ni, jalan mustaqim ni. Jalan makin naik. Tadi dalam sirat ada iblis. Sekarang jalan itu, jalan itself, dia semakin naik. Perlu tak pada panduan? Petunjuk. Sangat perlu. Sangat perlu. Itu dimensi pertama, sirat mustaqim. Dimensi kedua. Bila jalan kita semakin tinggi, dia berbeza bila kita berada di bawah. Kalau kita berada pada tingkat 118,
Menara PNB dengan kita berada di Masjid Negara tingkat 2. Cara kita melihat persekitaran berbeza. 118 kita boleh tengok 360 tanpa gangguan. Tapi tingkat 2 Masjid Negara, kita nampak dinding, nampak bangunan lain yang lebih tinggi, nampak jawi, nampak bangunan lain. Pandangan kita terhad. Sepatutnya orang yang dah lama dalam agama, dah lama melalui sirat mustaqim, cara pandang dia semakin luas. Cara dia analisa semakin matang. Dia boleh nampak 360 darjah. Dia tak mudah melatah. Dia tak mudah marah. Sebab dia sudah beragama. Sudah faham. Lekuk. Selok. Dia nampak semua dengan jelas dekat keliling. Dan sangat mudah untuk berlapang dada. Dia tidak terpengaruh dengan kata-kata netizen. Bila netizen ulas satu benda, dia pun terbawa-bawa terikut-ikut nak ulas macam netizen. Itu tidak matang. Sepatutnya berada pada level mustaqim, tinggi. Dia lebih berlapang dada. Nampak semua hal-hal dunia ni kecil. Kecil. Itu panduan daripada Tuhan. Dia tak sibukkan hal-hal sepele. Orang seberang beritahu hal-hal sepele, hal-hal kecil. Dan kita minta Allah pandu hati kita, hidup kita begitu. Jadikan akhirat itu sebagai yang utama, yang perlu dikejar. Setakat orang dengki pada kita, orang tikam belakang. Ini kecil lah ni. Biarlah Allah yang uruskan. Aku punya akhirat tu lagi belum tentu. Itu barulah berkesan. Mohon petunjuk Allah pada setiap masa dan setiap keadaan. Selain doa, bolehkah kita amalkan solat sunat istikharah setiap hari? Mohon pandangan. Ya, wajar kita mohon Allah pandu istikharah. Supaya Allah berikan kita option-option yang baik untuk kita pilih. Istikharah, dia similar dengan ikhtar. Ikhtar ni, kata akar dia khairun. Kita mahu kebaikan. Kita mahu kebaikan. Dan kita minta Allah sediakan kita option-option yang baik untuk kita pilih. Dan doa istikharah tu, doa istikharah. Apa yang Nabi selalu doa untuk istikharah? Kalaulah pilihan ini baik untuk aku, agama aku, kau dekatkan. Dan kalau ia tak baik untuk aku, kau jauhkan. Antara langit, antara timur dan barat. Kau jauhkan antara timur dan barat. Ya, kita ada keinginan, tapi kita mahu. Keinginan kita tu Allah yang putuskan. Sebab kita takkan tahu, kalau kita pilih benda tu, akan datang kebaikan ke keburukan. Kita tak tahu. Kan? Doa, apa nama? Doa pengantin baru. Suami, bila dah lepas akad nikah, dia doakan isteri dia. Kan macam kita doa pakai pakaian baru pun sama. Ya Allah, aku mahu seluruh kebaikan yang ada pada dia dan aku tak nak sebarang keburukan dan lindungi aku daripada sebarang keburukannya. Itu juga istikharah. So, sunat istikharah, benda yang sebaiknya kita tak tinggal sebab kita mahu hidup kita Allah yang pandu. Bukan kita buat pala tahu. Sebab kita pun tak tahu tentang kehidupan ni. Gitu. So, ihdinas siratal mustaqim. Dia adalah permintaan yang ulung. Sebab kita bakal melalui, kita mahu lalui jalan yang lurus. Tapi jalan yang lurus ini ada risiko-risiko besar. Risiko besar ni dia semakin naik.
Tapi dia punya cons ialah bila kita naik tempat yang tinggi, pandangan kita lebih luas, lebih jelas, hati kita lebih tenang, kita lebih mudah untuk berlapang dada. Namun itu semua kita perlu panduan, bimbingan, petunjuk dari Tuhan, kerana ia adalah tentang soal hati. So tuan-puan, cukup dulu untuk ayat yang ke-6. Next week, hari Selasa, kita akan hari Rabu kita akan lihat pula ayat yang ke-7. Jalan yang bagaimana sebenarnya? Jalan ni kita perlu buka ke? Jalan tu dah ada ke? Tak ada ke? Atau jalan yang bagaimana? Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas pencerahan yang begitu mendalam tentang ihdinas siratal mustaqim. Jadi nampaknya ada Dr. Siti Maria angkat tangan. Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah, syukur pagi ni. Apa yang Ustaz cakap tu sedikit sebanyak tak pernah dengar directly, tapi mungkin ilham-ilham kita dapat daripada Allah, kita buat benda tu. Contohnya dalam doa, tadi Ustaz sebut tentang satu perkataan je Ustaz sebut monolog. Ya? Sebab saya rasa saya atau orang yang tak boleh nak angkat tangan lama. Lepas sembahyang tu kan tak boleh nak angkat tangan lama tu, rasa macam bila angkat tangan intentionally macam tu terhenti skrip kita. Kan? Dia akan terhenti skrip sebab terlampau banyak. Tapi as we go along in life, every day lah pagi kita kata, Ya Allah. Maknanya dia, adakah ini doa juga maksud saya? Dia kan valid. Maknanya dia every time kita appeal kepada Allah SWT, whatever it is, itu adalah doa kita. Walaupun kita orang kata, kalau kita duduk belajar, doa kalau tak selawat dulu, tak ni dulu, Allah tak terima, tak sampai ke atas, tergantung. Jadi setiap kali nak doa, nak Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wassalim. Makna jadi panjang. Jadi sedangkan benda-benda itu kalau kita dalam zikir kita, sekejap kita selawat, sekejap kita ada zikir lain kan. Jadi bila kita doa in between itu, adakah dia boleh make up for that? Orang kata sebelum kita nak doa tu seperti yang selalu pesan ya. Selawat mesti ada preamble itu sebelum kita minta daripada Tuhan. Jadi kalau kita monolog tu, kita rasa Allah dekat dengan kita. Kalau kita monolog, kita rasa Allah dekat dengan kita, dan kita memang tak mengadu pada orang lain, jadi tak ada. Jadi I just want to nak tahu whether this is right. Sebab kadang-kadang nak duduk doa setiap, saya kadang-kadang bila kita lepas solat, kita baca maksurat kita, lepas sikit-sikit tu kan. Lepas tu kadang-kadang tadi aku dah minta dalam sujud, baca aku dah minta tadi dalam lepas kita masa kita zikir pun ada juga doa kan. Kemudian jadi sekarang kena minta lagi, kena angkat tangan lagi ke. Itu adakah takut tak cukup Ustaz. Jadi bila perasaan datang macam tu, seolah-olah kita tak mengenali, kita macam tak iktiraf. Bagi saya lah, macam orang kata kalau kita nak doa, setengah orang kena suara tinggi, kan orang kata dalam hati sebenarnya. Betul. Jadi itu yang mungkin saya tak jumpa lagi panduan yang jelas tentang doa. Wallahualam. Okey. Soalan yang sangat baik. Kalau ikut DP SOP, ya, doa tu perlu dengan pujian. Kemudian diikuti dengan solawat. Kemudian apa yang kita nak doa, dan kemudian ditutup dengan solawat dan pujian. Itu lazimnya. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, contoh, kita ambil contoh Bilal bin Rabah. Apa yang dia sebut? Dia cuma sebut ahadun ahad. Ahadun ahad. Dia tak minta batu tu dialihkan. Dia mungkin sebab dia sedang menghimpit perut, dia dalam keadaan sangat-sangat kritikal, panas pula dekat belakang. Dia hanya mampu sebut ahadun ahad. Dia mohon pada Tuhan yang satu. Dan ahadun ahad, kalau kita lihat, tak ada kaitan pun dengan batu dihimpit. Tapi rupanya doa itu adalah pergantungan 100% kepada Tuhan. Dan biar Tuhan yang bertindak. Itu ahadun ahad.
Dan kadang kita punya monolog ni, dia bukan kita rancang. Berlaku sesuatu, timbul dekat hati. Ya Allah. Kan? Kita memang selalu dengar perkongsian daripada ibu-ibu kita, daripada mak. Arwah mak saya selalu kongsi. Bila berlaku satu-satu peristiwa, dia akan ulas balik ikut versi dia. Tak sangka jadi macam tu. Memang mak rasa dah rasa tak sedap dah. Mak doa pada Allah, ya Allah, apalah jadi ni. Ya Allah, kalau ada untuk keluarga aku, engkau elakkanlah benda yang tak betul, tak elok. Dia berdoa begitu. Dan memang lazim. Doa ni sangat lazim dalam masyarakat kita. Sangat lazim. Jadi kelaziman itulah kita tambah lagi perkara-perkara besar dan perkara-perkara kecil masukkan sekali. Dia bukan tentang hanya perkara besar baru minta pada Tuhan, tapi setiap inci kehidupan. Dan apa yang dikongsi oleh YB Dr. Maria tu sangat baik. Ya, kita monolog. Dan monolog itu yang penting. Dan punyalah kita terbiasa dengan doa sehingga ada orang tersilap kata setiap kata tu doa. Tak, setiap kata bukan doa. Doa ni ialah bentuk permohonan. Bentuk permohonan. So, monolog kita tu, kita ubah jadi bentuk permohonan. Ya Allah, aku takut. Aku mahu begini. Mohon. Bentuk permohonan. Kalau sekadar monolog ayat pernyataan, dia tu tak baik betul lah. Aku tak suka lah. Aku tak selesa. Itu pernyataan. Yang itu bukan doa. Doa, dia ada sifat-sifat dia. Kita mohon, kita mengadu, kita merendah diri. Setiap kata bukan doa. Tetapi doa ialah setiap perkataan penuh pengharapan, penuh rasa rendah dan penuh keinsafan pada Tuhan. Begitu. Wallahu a'lam. Jazakallah. Ada soalan lagi tak? Tentang doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kalau kita tengok makna dia, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan lindungilah kami daripada azab api neraka. Jadi katanya doa ini sudah mencakupi keseluruhan doa lah, sebab di dunia, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Okey. Doa tu selepas daripada kes Arafah tadi. Kan orang dekat Arafah, masa yang panjang tak tahu nak doa apa, Allah beri suggestion. Why not you doa macam ni? Kau minta dunia dan minta akhirat. Cuma apa yang kita minta dalam doa tu, seluruh kebaikan di dunia aku nak. Kita bukan nak dunia, tapi apa yang baik dari dunia tu kita nak. Dan kemudian seluruh kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Yang baik-baik je aku nak. Apa yang baik tu banyak semua aku nak. Dan di hujung waqina azabannar, pelihara kami daripada azab api neraka. So di Arafah, kalau kita sudah putus tak tahu nak doa apa, minta doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sama macam setelah kita habis satu kali tawaf dekat rukun Yamani, kita baca apa? Doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita mahu Allah limpahkan seluruh kebaikan, sama ada dekat dunia atau dekat akhirat. Dan kebaikan paling ultimate ialah lepas dari azab neraka. Tak ada kebaikan yang lebih besar dari itu. Wa qina azabannar. Perlindungan dari neraka itu kebaikan paling besar. Tak guna kalau kita dijanjikan syurga tapi singgah dulu ke neraka. Itu tak guna. So waqina azabannar sebenarnya maksud mempunyai cakupan yang luas. Antara maksudnya, ya Allah, aku nak nanti aku di mahsyar.
Akulah potensi ahli syurga paling utama. Aku nak nanti waktu timbang amal, engkau tak tanya banyak-banyak, terus saja masuk syurga. Wa qina adzabannar, lindungi aku daripada neraka. Aku tak nak apa pun berkaitan dengan neraka lalu dalam timeline hidup aku. Terus ke syurga. Wa qina adzabannar. Lindung daripada neraka sampai ke tahap kita nak tengok pun tak neraka tu. Sebab neraka akan ditarik oleh 70,000 malaikat pada setiap rantai. Dan dia ada 70,000 rantai. Malaikat-malaikat Zabaniyah ni akan tarik neraka, bawa ke hadapan manusia yang sedang disoal siasat sewaktu timbang amal, timbang hisab. Orang-orang kafir semasa dia disoal jawab, ditanya, neraka sedang dihadapkan. Sekarang kita doa dari dunia. Ya Allah, aku tak nak dinampakkan neraka ni. Lindungi aku dari neraka. Lindungi aku dari azab. Itu konteks doa tu. Dahsyat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Seterusnya ada lagi tak nak tanya? Sebab sahabat ada pertanyaan. Jam pun dah pukul 8 terima kasih ucapkan kepada yang baca maksud tadi Ustaz Hafsa, yang baca doa Kejawan Hajjah, dunia Ustaz yang berikan pencerahan ayat ke-6. So untuk member dekat TikTok, thank you kerana mengikuti. Saya setiap Rabu pagi akan ada kuliah dengan member daripada Awan Johor. Tiga perkataan. Setakat ni baru sampai ke surah Fatihah. Dan rakaman ni nanti saya akan upload videonya ni sebab dia kurang daripada sejam. Kalau atas sejam tu memang tak boleh nak upload. Dekat TikTok bawah sejam boleh, nanti saya akan upload semula rakaman ni. Dan thank you Atoy, thank you follow, dan rakan-rakan yang lain, terima kasih kerana berikan peluang dan berikan perhatian terhadap apa yang dikongsikan. Dan moga-moga yalah Allah berikan kita kekuatan untuk terus menyampaikan. Saya follow dari office. Thank you. Salam dengan adik saya. Nak salam. Lelaki ke perempuan? Kalau perempuan tak boleh, mahram. Mahram bukan mahram. Batal wudu. Jazakallah ya anak yatim tasawur. Jazakallah. Terima kasih. So kita jumpa lagi insya-Allah. Dan kalau ada soalan boleh ajukan dalam DM. Mana tahu ada kesempatan. Dari jam berapa tadi Ustaz? Sekitar 7.30 macam tu lah selalunya. 7.30. Sebab diorang baca maksurat dulu. Baca maksurat, kemudian ada doa, kemudian ada zikir munajat. Lepas tu baru saya punya saya punya sesi sekitar 7.30 sampai ke 7.45 macam tu. Pukul 8. So apa-apa hal kita jumpa nanti insya-Allah. Bila mau turun KK, nanti pelan-pelan. First time jumpa live Ustaz. Assalamualaikum, salam perkenalan. Nanti kita turun KK tu, Safruddin. So kita jumpa nanti insya-Allah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi